Mountain bike trial. Aduh. Dah. Tengok naik macam ni. Dia rakan dalam YouTube macam-macam. Kenapa ada? Nak tengok pusing ke? Kalau berjalan punya relax apa ni? Gambar rah lah, gambar mamu lah. Aku dah start ke. Biasa aku tengok gambar aku dah start tu. Sana nak naik ni. Dah aku dah naik. Aku dapat tempat teduh. Hang carry on lah. Aku nak start aku. 3 hari ini. Apa dia tu? Erul. Sama tak nasi. Esok ya. Ni. Cuma aku tak sempat buat lagi tadi. Jauh ke? 100 meter. Kira lah. Nanti tu okey lah. Malam lagi aku buat. Sikit. Mana naik patah tu? Uish. Lah aku tak tahu track kat mana ni. Takkan selalu. Uish. Tentang tak bawa. Mountain bike trial. Bukit depan, bukit. Bukit depan. Semai. Guys, ini pondok lama. Right, 3 beradik. Mana atas tu? Ni kan. Kawasan ni kan hutan simpan. Kawasan ni tak ada yang boleh buat pembalap karam lah. Oh, Tapi kalau ada hutan ni, boleh lah. kita hiking ni tak bahas. Okey. Oh, depan tu depa. Oh. Ada air guys.
Ya bro. Hai. Apa? 1.4 kilo oi. 1.4 kilo lagi. Okay, guys, kita berhenti dulu. Azan. Okay. Okay guys, kita dapat sampai. Sebab kita tahu jalan lah. Kita dah sampai. Mantap. Kenapa? Okay guys, kita selesai Bukit 300. Kita sampai separuh ya. Sebab ada sebab tertentu. Mungkin next kita akan pergi, betul-betul pergi punya. Ingatkan dekat tapi boleh tahan. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe. Ray Dayak. Bye bye.